Mabahis ulumul Quran iaitu perbahasan tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Biasa kita sebut Quran, kita akan nampak tafsir Quran. Padahal sebenarnya ilmu-ilmu Al-Quran ini luas. Antaranya ilmu balaghah. Kita balaghah Quran, asbabun nuzul, lagi apa tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat, i'jaz Quran, qiraat, dan banyak lagi cabang-cabang ilmu tentang perbahasan Al-Quran. Sebab tu kita nak faham Al-Quran bukan setakat tafsirannya, tapi kita tahu juga ayat makiyah, madaniyah, apa sebab turun sebagainya, supaya kita memahami Al-Quran tu secara total, bukan sekadar hanya zahir ayat, tapi apakah makna setiap terperinci setiap ayat tu, kenapa jadi begini-begini, supaya kita nak tidak sesat daripada Al-Quran tu sendiri. Allah.